pasang lampu lip-lap dekat depan rumah kita. Okey. Ikut. Ni dia. Ya Allah, kusut. Tengah malam, orang belum dah tidur. Kita diam-diam. Okey. Asyik. Tak selesai. Assalamualaikum saudara, jumpa lagi dengan Indra Anak Melayu. Kali ni kita tak merayau-rayau ke mana-mana. Kita di rumah je. Jadi rencana aku pada malam ni kita nak pasang lampu club clip. Walaupun belum 7 liko, tapi nak dekat 7 liko kan. Belum masih lama Tapi tak apa, kita pasang. Kerana makin dekat raya kan, makin banyak yang nak dikerjakan. Jadi kita sekarang pasang lebih awal lagi. Pasang lampu lip-lap dekat depan rumah kita. Okay, ikutin terus Indra Anak Melayu. Sekarang kita nak cari lampu yang tahun lalu. Kita tak payah beli, mungkin masih hidup lagi. Kita bongkar-bongkar dulu ke dalam lemari tu. Jom. Kat sini kemarin kita taruh. Kita bongkar. Ada ni. Apa ni? Kita tak pakai tali untuk blanket kan, dia pakai apa nama dia ni? Tak tahu apa. Kat sini benda masih hidup saudara. Yang ni dah setahun ni kan. Mudah-mudahan masih hidup. Tak ada kan? Allah, kat mana benda tu? Kita kat sini aku taruh udang. Dah. Kau kat dalam tas-tas ni tak? Tas ni? Kemudian ada 2 biji. Dah, mana raib dia? Terusnya rasa memegang gudang Mesir kan? Oh, sini. Tengok dia. Okey. Dah. Oh. Dia dapat ni untuk mengecat esok tak payah beli. Ni dia. Ya Allah, kusut. Ni hidup tak lagi? Kita cuba je lah. Kusut saudara. Kita cuba je. Kita pasang malam ni. Kerana besok kerja susah kalau pasang. Kalau pasang besok balik-balik dah petang kan. Okay. Kita keluarkan dulu benda ni semua. Kita simpan dulu. Okay, tekan ni. Tengok alat-alat tangga semua. Dah selesai, sekarang kita nak pasang. Okay. Ni dengan kucing punya memang banyak.
jadi. Kita dengar tengah malam, orang belum tahu orang dah tidur. Kita diam-diam. Okay. Sekarang kita dah siap. Sini tu. Hari Raya. Sekarang kita nak tengok lagi. Cantik selesai guys. Yeah. Mantap, mantap, mantap. Yeay. Lampu kelap-kelip, selamat Hari Raya. Kalau ada lampu-lampu ni kan apa, Hari Raya lebih meriah. Ya tak? Kalau orang dulu-dulu kan pakai cangkok, sekarang tak ada main cangkok. Kita pakai lampu lap-lip, lap-lip, lap-lip. Mantap. Jadi cantik rumah besar ke? Baik saudara, sekian dulu video Indra Anak Melayu memasang lampu lit lap menjelang Hari Raya. Sampai jumpa di video Indra Anak Melayu berikutnya. Selamat berpuasa. Assalamualaikum.